Hai korang, salam hormat satu hari satu video. Lama saya tak buat record. Bukan tak ada video, tapi ada video yang saya buat online class. Jadi saya letak di saya punya YouTube channel. Ada video yang saya ambil masa kelas presentation pelajar dan saya letak di YouTube saya lah. Ada kat link bawah, saya letak link saya punya YouTube. Bolehlah subscribe saya. Yang tak seberapa tu nanti saya subscribe balik. Follow saya, kita kawan-kawan. Tak tahu lama mana kita akan ada di sini, kan? Okey, jadi saya nak buat review tentang buku saya untuk pelajar-pelajar. Tapi saya cari buku saya tak jumpa. Baru saya ingat saya hantar buku saya ke kedai printing untuk print buku. Semesternya ada dalam 65 buah. Okey, jadi saya tak ada buku sekarang. Yang saya ada adalah saya punya soft copy di dalam komputer. Okey, jadi pelajar-pelajar semua boleh kita sambung ke muka surat yang hari tu kita berhenti muka surat mana? Kita tengok balik. Kita berhenti muka surat mana? Okey, kita ke muka surat 146. Okey. Trip diversion curve represent the public transit market share as a function of the relative travel time ratio between two competing modes of transport. Okey, jadi kalau kita tengok di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, kerajaan sediakan lebih daripada satu mode lah jenis pengangkutan awam. Okey, contohnya kita ada LRT, MRT, komuter, kita ada bas. Okey. Jadi apa yang menyebabkan antara mode jenis pengangkutan tu sama ada darat ataupun train. Okey, sama ada darat ataupun landasan kereta api, menjadi pilihan kepada masyarakat. Okey, kita ada LRT, kita ada bas. Kenapa orang pilih LRT, kenapa orang pilih bas? Itu maksud dia. Okey. Jadi salah satunya time spent in the transit vehicles. Okey, katakanlah mereka kena guna 2-3 jenis kenderaan sebelum sampai ke tempat kerja. Naik LRT, turun, naik komuter, turun, naik Grab, baru sampai. Jadi di antara kenderaan yang mereka naik ni, lama tak? Contohnya naik LRT tak lama, naik komuter lama lah pula. Okey, jadi mereka akan fikir lah macam tu. Okey, pengguna kenderaan ni akan fikir. Okey, akan fikir contohnya, nak naik komuter tadi lama. Apa kata kalau aku naik Grab tu je lah daripada rumah pergi tempat kerja. Macam tu. Okey. Yang kedua, transfer time between transit vehicles if this is necessary. Contohnya, daripada rumah, mereka naik LRT, lepas tu nak kena turun, naik komuter pula. Jadi daripada stesen yang mereka turun LRT tu, nak naik komuter pula, lama dah nak tunggu kat situ. Katakan mereka tukar dekat KL Central, lama dah. Daripada turun LRT tu nak naik komuter. Itu maksud dia. Okay. Yang ketiga, time needed to walk to the transit stop. Katakanlah dia turun bas dekat KL Central. Lepas tu dia nak pergi naik LRT pula. Lama jauh dah nak jalan. Sementara nak tukar di antara public transport tu, kenderaan awam. Okay. Time spent waiting for the vehicles. Mestilah masa nak tunggu. Nak tunggu next komuter setengah jam ke, lama ke tak lama. Okay. Time needed to walk to the destination from the transit stop. Apa tu? Maksudnya bila dah sampai, nak jalan pula pergi tempat kerja tu. Jauh ke dekat? Sebab tu sekarang di Kuala Lumpur dia ada satu trend. Kalau pemaju buat rumah macam rumah kondominium ke, buat rumah apartmen ke, dia mesti macam jarak yang boleh berjalan kaki ke stesen LRT. Walkable. Okey? Itu maksud dia.
Kemudian travel cost. Tentulah selalunya orang yang pilih untuk guna pengangkutan awam ni, dia akan ambil kira kos. Dia akan ambil kira berapa jumlah bayaran. Kalau dia nak LRT berapa. Okay, dia mestilah nak murah. Okay. Yang kedua, convenience. Maksudnya sesuai lah. Sesuai dengan masa dia, sesuai dengan keadaan dia. Contohnya dia OKU. Dia ni LRT, ada tak kemudahan untuk dia? Lagi satu, katakanlah ibu yang mengandung, ada tak tempat duduk, keselesaan dan sebagainya. Okay, convenience. Kemudian comfort lah. Comfort. Okay. Dia ni LRT, ada aircon, selesa. Okay. Dia naik bas, tak ada aircon, mungkin. Okay. And then bergantung pada trip purpose lah. Trip purpose maksudnya kenapa dia nak bergerak. Contohnya dia nak bergerak ke tempat kerja, dia nak sampai cepat. Jadi dia nak kenderaan yang cepat. Contoh kedua, katakanlah dia nak pergi jalan-jalan, relax, pergi KLCC saja kan. Mungkin dia tak kisahlah ambil masa yang lama ke kan. Ambil masa yang lama ke, dia tak kisah. Jadi bergantung pada kenapa dia nak bergerak. Yang kedua adalah automobile availability. Availability ni maksudnya ada lah. Jadi maksudnya katakanlah dia decide untuk dia naik bas. Ada ke bas tu? Okay. Ada ke tak ada? Dia nak pergi Ampang. Apa yang ada? Ada LRT ke pergi Ampang? Ada komuter ke pergi Ampang? Okay. And then last, reliability. Reliability maksudnya kebergantungan. Dia ada berasa percaya tak? Kalau dia guna bas ni boleh sampai ke? Kalau dia guna LRT ni selamat ke? Kalau tiba-tiba LRT terkelak landasan, macam tu dia boleh rely, dia boleh bergantung. Contohnya dia nak sampai tempat kerja pukul 9 pagi. Dia keluar pukul 8, dia pasti ke LRT tu akan sampai pukul 8? Kalau dia percaya, dia akan pergi naik LRT tu. Okay. On the motor vehicle side, okay. Motor vehicle side ni maksudnya kita guna kenderaan kita sendirilah. Okay. Satu, driving time by motor vehicles. Okay. Selalunya orang akan fikir lama mana. Okay. Kalau aku guna kereta, 40 minit nak sampai tempat kerja. Tapi kalau aku guna motor, mungkin ambil masa 20 minit saja. Jadi dia akan fikir tentang masa. Okay. Kemudian time spent finding a parking place and parking at the destination. Kadang-kadang kita akan fikir juga, kalau aku bawa kereta nak kena cari tempat parking, nak kena bayar lagi. Kalau aku naik bas, dah tak payah cari tempat parking. Okay. Kadang-kadang memusing cari tempat parking. Okay. Dan ada banyak-banyak lagi kenapa yang membuatkan orang memilih. Okay. Bukan semata-mata kerana kemampuan kewangan. Kadang-kadang orang ada duit. Ada duit untuk beli kereta, untuk bayar installment dan sebagainya. Tapi memikirkan faktor lain seperti masa, parking dan sebagainya. Masyarakat boleh memilih untuk menggunakan pengangkutan awam. Itu kesimpulannya. Okay. Saya rasa kita berhenti itu dulu untuk hari ini. Next video kita akan ke 5.8 Key Variables for Good Shipments. Tadi kita cerita pasal orang nak bergerak kan, guna pengangkutan awam dan guna pengangkutan sendiri. Video seterusnya kita akan cerita macam mana orang memilih kenderaan, memilih syarikat pengangkutan untuk menghantar barangan. Okey, so terima kasih untuk hari ini. Salam hormat. Salam sejahtera.